Selamat datang. Huraian kali ini ibarat talimat misi, tahu. Kami akan bantu anda untuk faham dan harungi penilaian kendiri sekolah atau PKS dengan lebih yakin lagi. Baik, soalan paling besar sekali kan? Macam mana nak mulakan penilaian kendiri sekolah ni? Kat mana sebenarnya titik permulaan untuk proses tahunan yang penting ni? Jom kita rungkai sama-sama. Jadi, untuk menjawab persoalan tadi, kita akan lihat 5 perkara utama ni. Pertama, kita akan fahamkan dulu PKS SKPM. Lepas tu, kita kenali siapa dalam pasukan anda. Seterusnya, 3 komponen utama yang perlu diisi, diikuti dengan proses pengisian data itu sendiri, dan akhir sekali, macam mana rumusan dan perakuan PJB dibuat. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Okey, bahagian pertama, memahami PKS SKPM. Jom kita bedah siasat apa sebenarnya PKS SKPM Quality at Sekolah ni dan paling penting, kenapa ia sangat-sangat mustahak. Okey, senang cerita macam ni lah. PKS ni ibarat medical check-up tahunan yang sekolah anda buat untuk diri sendiri. Ia satu penilaian yang menyeluruh, ya, kita tengok semua benda dari program prasekolah sampailah ke pengurusan asrama. Semuanya dinilai. Jadi, kenapa ia penting sangat? Pertama, ia wajib dibuat setiap tahun. Tak boleh skip. Kedua, ia bagi kita satu gambaran yang jujur tentang keadaan semasa sekolah kita. Data yang kita dapat inilah yang akan kita guna untuk jadi lebih baik. Sebab tu, proses ni perlukan integriti yang tinggi. Dan jangan lupa, tarikh tutupnya ada dekat papan pemuka online anda. Jadi, mesej utamanya, ini bukan sekadar isi borang tau. Ia adalah alat refleksi yang sangat berkuasa untuk kita rancang kejayaan sekolah pada masa akan datang. Baiklah, kita dah faham apa itu PKS. Sekarang, kita masuk bahagian kedua. Kenali pasukan anda. Betul tak? Macam mana-mana misi sekalipun, kalau nak berjaya, kena kenal siapa tim kita dan apa peranan masing-masing. Pertama sekali, kita ada JKSKPM atau Jawatan Kuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Anggap je mereka ni macam mission control. Mereka lah yang jadi ketua, yang selaraskan semua benda. Dari lantik siapa buat apa, sampailah ke pengesahan skor akhir. Kiranya, semua lalu bawah mereka dulu. Kemudian kita ada PPS, iaitu Pasukan Pelaksana Standard. Mereka lah spesialis kita di lapangan, ibaratnya askar di barisan hadapan. Setiap pasukan ni akan fokus pada satu standard yang spesifik, ada yang tengok kurikulum, ada yang jaga hal ehwal murid, ada yang fokus skor kurikulum. Mereka lah yang kumpul bukti dan bagi skor awal. Seterusnya, watak yang sangat penting, guru data SKPM. Mereka lah yang akan key in semua skor dan data penilaian tu ke dalam sistem online. Kerja mereka ni nampak macam mudah, tapi sebenarnya sangat kritikal. Sebab kalau salah masuk, habislah data kita kan? Dan akhir sekali dalam hierarki pasukan kita sudah tentulah PGB, pengetua atau guru besar. Mereka ni peraku penilaian SKPM. Maksudnya, dialah orang terakhir yang akan semak semua benda dan bagi green light atau kelulusan akhir. Keputusan muktamad di tangan PGB. Okey, pasukan dah kenal. Sekarang jom kita tengok intel kita pula. Bahagian ketiga, 3 komponen utama. Inilah teras penilaian PKS yang anda semua perlu lengkapkan. Ada 3 je komponen utamanya. Pertama, kekuatan kami. Yang kedua, pengurusan kami. Dan yang ketiga, pencapaian kami. Senang nak ingat kan? Jadi, kita akan nilai sumber kita, proses pengurusan kita, dan akhir sekali, apa hasil yang kita dah capai. Baiklah, sekarang kita masuk fasa yang paling ditunggu-tunggu. Bahagian keempat, proses pengisian data. Dekat sinilah kita akan tengok macam mana nak key in data untuk ketiga-tiga komponen yang kita sebut tadi. Okey, kita mulakan dengan komponen 1, kekuatan kami. Bahagian ni ada 2 jenis data. Sebahagiannya ditarik secara automatik, macam data guru, staf dan murid. Sistem dah tolong kita. Tapi, sebahagian lagi kena isi manual. Contohnya, data prasarana, macam kemudahan sukan, akademik dan juga persekitaran digital. Jadi, pesanan paling penting kat sini, sebelum mula isi apa-apa, tolong pastikan data dalam e-operasi dan e-miss anda tu yang paling terkini. Kalau tak, nanti data automatik tu pun salah. Sekarang kita ke komponen 2, pengurusan kami. Yang ini paling penting untuk faham. Setiap skor yang kita bagi untuk standard 1 hingga 4, contohnya untuk kepimpinan atau pengurusan organisasi, ia bukan main letak je. Setiap skor mesti ada bukti sokongan. Evidence based orang kata. Macam yang anda boleh lihat, kalau kita cakap pasal kepimpinan, kena ada dokumen pemantauan. Kalau pengurusan aset, kena ada dokumen yang berkaitan. Jadi, skor tanpa bukti tak dikira. Dan komponen terakhir, yang ketiga, pencapaian kami.
Yang ni boleh tarik nafas lega sikit. Kenapa? Sebab kebanyakan data untuk bahagian ni diisi secara automatik oleh sistem KPM macam keputusan peperiksaan murid, kejayaan co-curriculum, anugerah-anugerah sekolah, semua tu sistem akan tolong tarikkan. Jadi kerja kita lebih mudah sikit kat sini. Okey, ini sangat-sangat penting. Dengar baik-baik. Lepas anda kemaskini apa-apa maklumat, anda kena tengok rumusan skor. Kalau skor tu warna merah, maksudnya data anda belum disimpan. Saya ulang, belum disimpan. Anda wajib klik butang simpan tu berulang kali sampailah warna skor tu bertukar jadi hitam. Kalau ada satu je benda nak ingat dari semua ni, ingat yang ni. Merah tak selamat, hitam baru okey. Okey, kita dah sampai ke garisan penamat. Bahagian kelima dan terakhir, rumusan dan perakuan PGB. Proses ini, ingat ya, hanya dikendalikan oleh pengetua atau guru besar sahaja. Jadi apa yang PGB perlu buat? Ada 4 langkah dalam senarai semak akhir mereka. Pertama, semestinya semak skor keseluruhan. Tengok balik semua komponen. Kedua, tulis ulasan. Ini penting, rumusan tentang kekuatan dan pencapaian sekolah. Ketiga, berdasarkan semua data, PGB akan tetapkan taraf sekolah sama ada cemerlang, baik atau sebagainya. Dan akhir sekali, yang paling penting, membuat perakuan rasmi dan tekan butang hantar. Lepas tu, barulah misi kita selesai. Sekarang kalau sekolah anda nak aim taraf cemerlang, ada beberapa syarat tambahan. Ini bukan setakat skor tinggi je tau. Anda kena tunjukkan ada inovasi yang betul-betul bagi impak pada murid. Audit kewangan kena clear, tak ada isu. Kena ada sekurang-kurangnya satu pencapaian peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Dan kehadiran murid pun kena jaga, mesti capai 95% ke atas. Jadi cemerlang ni bukan calang-calang tarafnya. Jadi, bila semua dah selesai, penilaian pun dah dihantar, misi selesai kan? Sebenarnya tak. Melengkapkan PKS ni hanyalah penamat untuk satu fasa, tapi ia adalah permulaan kepada satu fasa yang lebih besar. Misi yang sebenar bermula sekarang. Persoalannya, bagaimana data yang anda dah kumpul dengan susah payah ni akan digunakan untuk memacu kecemerlangan sekolah? Itulah cabaran yang sebenar.